Palestin sering digambarkan sebagai tanah konflik dan gurun, namun realitinya jauh lebih menarik. Sebagai contoh, tahukah anda warna plat kereta di Palestin menentukan destinasi perjalanan anda? Kereta berplat kuning dan putih sering terlihat di jalan raya. Plat kuning Israel bebas bergerak ke hampir semua tempat. Plat putih huruf hijau Palestin dilarang masuk banyak kawasan. Ia dihalang di pos kawalan, tidak dibenar guna lebuh raya atau masuk bandar tertentu. Hasilnya, dua dunia berbeza berkongsi jalan, satu menikmati kebebasan, satu lagi terpaksa memutar jauh dan membazir masa. Pelancong sering terkejut kerana bukan sekadar tanda jalan raya, warna plat nombor kenderaan juga penting di sini. Ingat zoo, kandang haiwan, kanak-kanak gembira. Di Gaza, sebuah zoo pernah pamerkan kuda belang. Mereka bergerak aneh, sangat degil. Bila diperhati, rupanya keldai putih biasa. Keldai itu dicat jalur hitam guna pewarna rambut selamat. Kuda belang sebenar mati, sempadan tutup. Tiada yang baharu dapat dibawa masuk. Kanak-kanak tetap gembira, bergambar. Kisah ini tersebar ke seluruh dunia. Ada yang ketawa melihat akal pekerja zoo, ada yang mengkritik. Ia jadi simbol, bila sempadan tertutup, kita perlu cipta kegembiraan. Melawat zoo pun jadi pelajaran hidup, dengan humor. Lebih sejuta rakyat Palestin pernah dipenjara. Hampir setiap keluarga di sana mempunyai bekas tahanan. Ramai ditahan berbulan-bulan hanya atas syak wasangka, tanpa perbicaraan. Bekas tahanan termasuk menteri, cendekiawan, atlet dan remaja ditahan semasa protes. Mereka yang melalui penjara dihormati, namun bayangan trauma itu berlarutan. Ia membawa stres, ketakutan dan keluarga musnah. Angka ini sukar dipercayai, tetapi bagi penduduk tempatan, ia realiti pahit bergenerasi. Penahanan telah menjadi lumrah. Lapangan terbang antarabangsa Gaza dibuka akhir 90-an. Dewan cerah, landasan panjang, tiket luar negara, janji hidup baru. Presiden AS hadir perasmiannya. Namun, beberapa tahun kemudian segalanya musnah, radar dibom, landasan diratakan jentolak. Lapangan terbang itu sunyi abadi. Hari ini, kanak-kanak bermain di konkrit pecah. Kambing meragut, angin bertiup di tingkap kosong. Bekas kaki tangan kenang gembira menyambut pesawat pertama, sedih segalanya cepat musnah. Ia monumen senyap impian tak kesampaian. Di peta gerbang ke dunia, realitinya kini hanya runtuhan dan debu di gurun. Di Gaza, parkour lebih dari sukan, ia bahasa kebebasan. Melompat retakan dinding, bersalto di konkrit, berlari di runtuhan, itu gimnasium mereka. Video mereka raih jutaan tontonan dunia, pamer gerakan tepat, keberanian hebat, bukan kemarahan. Saat melompat, mereka rasa mengatasi segala halangan. Yang terbaik tampil global, latih anak-anak di pantai senja, melakar laluan pasir. Di mana konkrit berbisik, tidak boleh tubuh menjawab, aku mampu. Ini memberi harapan lebih kuat daripada kata-kata. Gaza, 5 dekad lalu, permata tempatan. Sukar dipercayai. Bar, pawagam, orkestra meriahkan Gaza. Wanita berbikini, berskirt mini, berambut tinggi. Jazz ditarikan di tepi laut. Tahun 50-an, 60-an, kota itu pusat peranginan sejati. Pelancong jiran datang bersantai. Perang, sekatan, peraturan ketat menyusul. Kelab tutup, pantai lengang, pakaian lebih sederhana. Kini, kaum muda dengar kisah nenek bak dongeng, menari tepi air di bawah bintang. Foto lama pecahkan imej perang abadi. Ingatkan, kota ini bisa riang, diberi kedamaian dan masa. Di Taibeh, sebuah kampung Kristian Palestin, dengan kilang bir keluarga sejak 1990-an, adakan pesta bir unik. Setiap musim luruh, ia jadi pasaraya meriah dengan muzik, makanan dan ribuan tetamu. Acara bermula selepas kebaktian Ahad, gabungan unik iman dan keriangan di rantau itu. Pesta ini beri kerja, pamer festival Palestin meriah, tarik pelancong antarabangsa. Jalan sempit jadi pentas tarian penduduk dan pelancong dunia. Pengangguran di Gaza cecah rekod. Hampir separuh penduduk tiada kerja. Situasi belia lebih parah. Sempadan ditutup, kilang musnah. Bengkel kosong. Diploma sering tiada makna. Tiada peluang pekerjaan. Jurutera dan guru menganggur. Ada yang menghabiskan seharian di kafe dengan secawan teh. Hanya mengisi masa. Keluarga bergantung pada pendapatan rambang. Pakar bimbang generasi hilang. Jika tiada perubahan, bakat akan merantau atau lenyap. Ini bukan sekadar data laporan. Ini poket kosong. Pernikahan ditangguh. Impian makin pudar dan jauh. Bangzi, artis British, ada hotel di Bethlehem.
Namanya jujur, pemandangan terburuk di dunia. Dari tingkap, hanya dinding konkrit kelihatan rapat. Dalamannya, seni provokatif, muzium sejarah dan interior sengaja gaya lama. Ini menguatkan kontras dengan realiti. Anda boleh bermalam menghadap konflik di sini. Nikmati kopi pagi sambil tatap dinding kelabu sebenar, bukan skrin. Hotel ini menarik wartawan dan pelancong. Ia buktikan ironi dan empati menembusi dinding lebih baik dari ribuan ucapan. Ini bukan sekadar hotel, ia kenyataan dibina menjadi bangunan. Ketika sempadan ditutup dan sumber terhad, manusia jadi lebih kreatif. Di Gaza, mereka pasang panel solar dari yang ada, buat bahan api plastik, ubah kereta lama jadi EV. Pusat tempatan eja pengatur caraan biarpun cahaya malap, layan pelanggan antarabangsa. Jurutera Gaza yang membesar di sana sertai pasukan helikopter Marif. Kisah beliau menjadi simbol, dari tempat tiada lapangan terbang, kita boleh capai planet lain. Ini kejayaan teknologi senyap, mengatasi halangan, bukan dendam. Ini beberapa fakta tentang Palestin. Jika pelajari sesuatu yang baru, suka dan langgan untuk tidak terlepas episod negara menarik seterusnya. Jumpa lagi.